Ramai salahkan isteri kalau tak dapat anak, tapi sebenarnya punca adalah suami. Assalamualaikum, saya Dr. Samhan. Ramai pasangan yang dah bertahun-tahun cuba dapatkan zuriat tapi masih belum berjaya. Biasanya fokus hanya pada kesuburan isteri. Cek hormon, cek ovulasi, ambil ubat subur. Tapi ramai tak sedar masalah sebenarnya boleh berpunca daripada suami sendiri. Mati pucuk bukan sekadar masalah untuk hubungan suami isteri, tapi juga boleh jadi penghalang utama kehamilan. Sebab apa? Sebab kalau suami tak boleh capai ereksi atau tak boleh bertahan lama, proses untuk dapatkan anak pun terganggu. Hari ini saya akan terangkan bagaimana mati pucuk boleh jadi punca susah dapat anak dan apa yang lelaki boleh buat untuk atasi masalah ini. Yang pertama, mati pucuk buatkan suami tak boleh ejakulasi dengan betul. Untuk kehamilan berlaku, sperma perlu sampai ke rahim dan membuahi oval. Tapi kalau suami alami erectile dysfunction ataupun ED, ereksi tak cukup kuat untuk menjalankan proses ini dengan sempurna. Sebahagian lelaki yang ada masalah mati pucuk hanya boleh capai ereksi separuh je, yang boleh menyebabkan ejakulasi berlaku sebelum masa ataupun sperma tak dilepaskan dengan betul. Kalau sperma tak sampai ke destinasi dengan jumlah yang cukup, peluang untuk isteri hamil akan jadi sangat rendah. Yang kedua, mati pucuk berkait rapat dengan kualiti sperma yang lemah. Kajian menunjukkan lelaki yang alami ED selalunya mempunyai tahap testosteron yang rendah. Bila hormon testosteron rendah, bukan sahaja libido menurun, tapi kualiti sperma juga terjejas. Pergerakan sperma jadi perlahan, jumlah sperma menurun dan banyak sperma jadi tidak normal. Kesannya, walaupun suami masih boleh ejakulasi, sperma yang dihasilkan tak cukup sihat untuk membuahi oval.